Ya bang, welcome to Uniqlo. Nak cari apa? Sweater? Oh, untuk siapa? Oh, untuk anak abang lah. Oh, hari jadi lah. Okay, jap. Sini dia tak, sini kami tak ada jual sweater, tapi hoodie ada lah, hoodie. Nak hoodie? Hoodie. Nak hoodie Sekejap. Ambil lah. Ambil lah, kata nak hoodie kan? Sekarang ni aku tak ada mood tau. Aku tak ada mood. Lepas tu kau pula nak layan aku. Dah lah bersepah staff Uniqlo ni. Kau nak tanya aku juga. Dah lah ramai orang tanya aku mana sweater. Banyak orang tau. Banyak orang nak tanya aku pasal sweater. Bersepah staff dekat dalam Uniqlo ni. Tak nak tanya staff-staff orang lain pula. Lain-lain macam kau ni bang. Aku tengah relax santai-santai nak terbalikkan baju apa semua. Lepas tu kau pula nak panggil aku. Aku sebat 10 kali ganda kau. Jangan kau nak lawan. Bukan aku memang tak nak, tapi kan aku macam nak lawan lah sebab takut dosa lah. Sebab dosa. Sebab ni kan bang. Abang ni saya rasa abang memang buta kot, tak nampak. Buta, Allah dah bagi mata dua biji. Kita ni dekat public mall bang. Takkanlah kita nak bergaduh kat dalam Uniqlo ni. Nanti orang public nanti nampak kita bergaduh macam mana bang? Respect lah sikit kat orang bang. Ini public. Kalau ni kalau kedai Uniqlo luar mall tak apalah juga. Boleh gaduh-gaduh, fight. Biar satu staff ni tengok kita. Nanti jadi famous macam tu. Nak ke bang? Respect lah sikit bang. Please bang. Abang boleh tak respect bang? Ini Uniqlo bang. Uniqlo ni kedai orang kaya. Abang. Aduh. Bang. Okey lah bang, macam ni lah bang. Kalau abang nak gaduh kan. Pukul 10.30 malam ni kita jumpa bang dekat padat tembak. Join tak join? Kita gaduh sama-sama, fight. Tendang-tendang apa semua, tumbuk apa semua. Boleh macam tu nak? Saya okey je. Ikut abang lah, saya okey je. Macam tu lah. Saya okey je. Nak? Boleh? Nanti kita jumpa pukul 10.30 malam nanti. Okey bang. Tadi abang nak cari apa? Hoodie. Itulah hoodie dia. Hoodie, ambil. Sebelum aku sepak muka kau, baik kau ambil. Dengan orang lain, dengan staff-staff lain tak nak panggil. Tak nak suruh ni apa? Lantak kau lah. Ambil. Free. Ambil. Ambil, kau bawa balik. Kau buatlah macam benda ni hadiah untuk anak kau. Tahu tak nak? Aku ni 20 tahun kerja dekat Uniqlo ni. So 20 tahun orang tanya aku mana sweater ada, tak sweater. Dengan sampai bersepah-sepah staff Uniqlo ni tak nak bagi tahu. Kau sebelah pontoi pakai tali pinggang lagi. Aku okey je kalau aku boleh je. Aku kalau orang tanya aku mana sweater, aku sempat pakai tali pinggang biar rasa sikit. Ambil sebelah aku sip. Aku geram betul lah. Kau nak ke mana? Kau nak keluar. Aku tak tahu lagi aku ni siapa. Berapa dimensi kali ni? Kondom 50S 4 cm